banyak anak muda yang dah buat kesilapan ni dan hujung-hujung tergantung, tersadai, tak tahu nak buat apa. Kerja dah cantik, muka dah smart, badan dah sadar, tapi otak korang kena tahu keperluan dan kemahuan yang mesti korang beli dan yang mesti korang ikut. Banyak perbezaan dalam hidup dan banyak anak muda yang dah buat kesilapan ni dan hujung-hujung tergantung, tersadai, tak tahu nak buat apa. Kita masuk part kereta. Sebab apa? Sebab part kereta ni dah memang jadi trend daripada dulu lagi. Bila ada saja keluar kereta baru, tengok facelift, ada kelayakan trade-in. Walhal kereta lama ni berhutang lagi. Tak ada problem, tak bagi kau masalah, tapi kau sendiri yang cari masalah. Bang kakak nak bagi tahu trend untuk beli kereta baru ni untuk orang-orang yang low IQ. Sebab apa? Kereta ni satu keperluan untuk bawa kita dari satu destinasi ke satu destinasi. Bukannya yang hancurkan hidup kau dan jeratkan ekonomi kau dengan hutang-hutang yang ikut trending. Lagi satu nak bagi tahu, bila nak beli kereta ikut kemampuan. Dah banyak konten saya bagi tahu dengan bila nak buat pinjaman, fikir dan ikut keperluan, jangan ikut trend. Dan masih ramai lagi yang terjerat sebab ikut trend. Nak nampak bergaya, nak ada muka. Sudahlah tu. Kalau kata korang nak berjaya kemudian hari, nak hidup tenang akhir nanti, stop ikut trend bergaya, ikut trend financial. InsyaAllah satu hari korang tenang, kepala relax, anak-anak happy, keluarga bahagia. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan. Assalamualaikum.